Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syasha binti Zuhairi dan nombor metrik 0512091015320001. Hari ini saya akan membentangkan hasil karya seni yang bertajuk Kolej Singa menggunakan serutan pensil. Saya memilih aktiviti ini kerana ia menggunakan bahan yang mudah diperoleh dan sering dianggap sebagai bahan buangan iaitu serutan pensil. Dengan sedikit kreativiti, bahan tersebut boleh diubah menjadi sebuah karya seni yang menarik dan bermakna. Aktiviti ini juga sangat sesuai dilaksanakan bersama kanak-kanak kerana dapat menggalakkan mereka meneroka idea, menggunakan imajinasi serta menghasilkan karya mengikut kreativiti masing-masing. Saya memilih singa sebagai subjek utama kerana haiwan ini mudah dikenali oleh kanak-kanak dan sering dikaitkan dengan sifatnya yang berani, kuat serta yakin. Penggunaan tema haiwan juga membantu meningkatkan minat kanak-kanak terhadap aktiviti seni kerana mereka lebih mudah mengaitkan hasil pembelajaran dengan pengalaman harian. Keunikan karya ini terletak pada penggunaan serutan pensil sebagai surai singa. Bentuk serutan yang melengkung menghasilkan tekstur semula jadi yang menjadikan karya lebih menarik dan mempunyai kesan 3 dimensi. Selain itu, warna pada serutan pensil turut memberikan nilai estetik tanpa memerlukan hiasan yang berlebihan. Saya memilih bahan ini kerana mudah didapati, menjimatkan kos dan selamat digunakan oleh kanak-kanak dengan pengawasan guru. Di samping itu, penggunaan serutan pensil juga dapat memperkenalkan konsep penggunaan semula bahan atau kita semula kepada kanak-kanak. Berikut merupakan langkah-langkah membuat aktiviti ini. Pertama, badan singa perlu diwarna terlebih dahulu. Kemudian, serutan pensil dikumpul dan disusun di sekeliling kepala singa bagi membentuk surai yang lebih menarik. Apabila susunan telah memuaskan, setiap serutan ditampal menggunakan gam secara berhati-hati supaya tidak mudah tertanggal. Setelah siap, karya dibiarkan kering sebelum diparmetkan. Walaupun langkahnya kelihatan mudah, aktiviti ini memerlukan ketelitian, kesabaran dan kreativiti untuk menghasilkan susunan yang kemas dan menarik. Bagi melibatkan kanak-kanak secara aktif, guru boleh memulakan aktiviti dengan menunjukkan demonstrasi cara menyusun dan menampal serutan pensil. Selepas itu, kanak-kanak diberi peluang menghasilkan karya sendiri secara hands-on. Mereka bebas memilih warna serutan pensil dan menyusun surai singa mengikut kreativiti masing-masing. Selain itu, guru juga boleh mengemukakan soalan, contohnya, kenapa kamu pilih warna ni? Atau, macam mana kamu nak menyusun surai singa supaya nampak menarik? Soalan seperti ini dapat merangsang pemikiran kreatif dan menggalakkan kanak-kanak berkongsi idea. Sepanjang aktiviti berlangsung, guru perlu memberi pujian dan galakkan kepada setiap kanak-kanak supaya mereka lebih yakin untuk menghasilkan karya sendiri. Aktiviti kolej menggunakan serutan pensil memberikan banyak manfaat kepada perkembangan kanak-kanak. Semasa menyusun dan menampal serutan pensil, mereka menggunakan otot-otot kecil pada jari dan tangan. Aktiviti ini membantu meningkatkan kemahiran motor halus serta koordinasi mata dan tangan. Selain itu, kebebasan memilih warna dan menyusun serutan mengikut idea sendiri dapat merangsang kreativiti dan imajinasi. Kanak-kanak juga belajar memberi tumpuan terhadap tugasan yang dilakukan sehingga berjaya menyiapkan karya mereka. Apabila hasil kerja dipamerkan, mereka akan berasa bangga dan gembira terhadap usaha sendiri, sekaligus meningkatkan keyakinan diri. Selain menghasilkan karya seni yang menarik, aktiviti ini turut menerapkan pelbagai nilai positif. Antaranya ialah kesabaran kerana mereka perlu menyusun setiap serutan dengan teliti. Aktiviti ini juga menggalakkan kerjasama sekiranya dijalankan secara berkumpulan. Di samping itu, penggunaan serutan pensil mengajar kanak-kanak supaya menghargai bahan yang masih boleh digunakan dan memupuk kesedaran untuk menjaga alam sekitar melalui amalan penggunaan semula bahan. Sebagai kesimpulan, aktiviti kolej singa menggunakan serutan pensil bukan sahaja menghasilkan sebuah karya seni yang menarik, malah mampu menyokong perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. Melalui aktiviti ini, kanak-kanak dapat mengembangkan kreativiti, imajinasi, kemahiran motor halus, koordinasi mata dan tangan, serta keyakinan diri dalam suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Mereka juga belajar bahawa bahan yang dianggap sebagai sisa masih boleh dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai. Oleh itu, guru memainkan peranan penting sebagai pembimbing yang menyediakan persekitaran pembelajaran yang positif, selamat dan menggalakkan penerokaan idea. Dengan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk berkarya secara bebas, potensi kreatif dan kemahiran artistik mereka dapat dipupuk sejak usia awal.
Itu sahaja pembentangan saya kali ini. Jumpa di lain waktu. Sekian terima kasih. I just had to let you know you're